Lepas tu sajalah bang. Okay. Sinilah Terima kasih. kita jumpa orang baru dan bila tiba masa ni kita akan berpisah. Saya ajar Saya sikit nak je. nangis ni. Nangislah bang. Sebab Jangan tu saya bodoh. suka kerja teksi. Tapi akak tak sedih ke? Nak macam mana, itulah namanya kerja. Itulah namanya kehidupan. Bila kita dah jumpa, kita akan berpisah. Hidup mati jodoh pertemuan kan semua dah diatur. Betul. Tapi kita kan tak boleh nak paksa orang stay dengan kita, betul tak bang? Betul. Itu saya setuju. Warga akak tak ada family kat sini? Tak ada. Akak memang bergerak sendirian? Ya, saya suka gerak solo. Saya belajar dari pengalaman lah bang. Dulu saya ada negara first saya juga, ada family. Macam saya kata, bila tiba masa waktunya kita akan berpisah. So kesedihan tu jangan terlupa. Sabar kak, jangan nangis. Selamat hari bekerja. Saya dah nangis. Saya tak boleh bendung. So macam biasa tak ada orang yang kata sebab kita orang duty. 전할지 못했던 내 몸은 세상 Akak cakap sama nangis. Dia akan ganggu lagi emosi. Tengok abang ni pun pandai tenang dengan saya. Dah ready baru cakap. Kalau dah sampai implementasi pun tak boleh, tak apa. Saya anggapkan itu nampak gaya macam budak Gen Z. pertemuan yang terbaik yang Tuhan telah aturkan. Bosnya Rolls nak jual. Apa doa abang ni sebenarnya? Jangan. Cari kita tu tak? Abang ni sebenarnya siapa ya? Itulah. Ben Johnson itu baru dapat. Dia hanya orang biasa berapa 28 ke yang tiada apa-apa. Sebab dengan cerita tu dia ada hama dia tersendiri. Kenapa? Ada macam suspicious ke? Adalah. Kata-kata abang tu buat saya tersentuh. Betul lah abang cakap tu. Bagusnya Biasa. Dia setengah orang dia takkan faham apa yang kita lalui. Macam mana? Ya betul. Sebab dia tak ada duduk ada Terakhir sudah mendapat KPM baru Benda ni bukan ni, tapi saya dah lalui luar dan dalam. Ya, semua orang dah pernah lalui. Sebab tu saya lebih pilih berseorangan. Malas nak ada kaitan apa semua. Betul. Sebab pisah tu memang perit. Ya. Kita tak sanggup nak lalui seorang-seorang. Ya. Saya hidup kena teruskan. Betul. Kalau kita sedih sampai mati pun apa pun tak dapat. Betul. Better kita lalui je apa yang Tuhan dah aturkan. Kita lalui je aturan dia sebab kita tahu aturan dia paling terbaik sekali. Betul. Kita tak apa nampak pelangi kan lagi. Betul. Pelangi tu akan datang. Ya. Bukan masanya sekarang. Tunggu masa yang tepat. Dia lagi mahu mengetahui kan bang? Betul. Okay, jangan sedih. Hidup teruskan. Kalau sekarang pun tak boleh ni. Pakai seatbelt pula. Sama. Saya kadang orang tolong orang, saya sendiri lemah bang. Itu benda biasa. Sebab Tuhan dah letak perasaan benda-benda semua tu dah dalam diri kita. Kita tak boleh hold benda tu. Benda tu kita tak boleh nak simpan. Kalau lagi simpan lagi sakit. Better kita buangkan semua. Kita just go through. Jalan terus lah. Okay. Akak jangan sedih. Ingat nama saya, Man Semput. Baik bang. Jangan semput-semput. Baik, terima kasih bang. Okay, sama-sama. Thank you bang.